الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Sihat hari ini? Alhamdulillah. Dah sarapan? Bolehlah. Bolehlah. Makan apa? Hari ni macam dekat sikit dengan saya. Selalu kan dia jauh-jauh kan? Hari ni macam dekat sikit. Dia rapat. Oh, nak doa birthday. Oh, jadi birthday girl. Nanti insya-Allah. InsyaAllah. Nanti saya bacakan baca Al-Fatihah. Okey. Minta maaf sebab saya mungkin nafas saya tak berapa nak sebab saya macam sakit dada sikit hari ni. Jadi mungkin saya mungkin tak berapa nak berdiri sangat minta maaf kalau saya banyak duduk hari ni sebab saya pun tak nak merosakkan orang kata sebab saya dah okey sikit pagi ni saya takut nanti makin teruk sikit. Okey, hari ni kita masuk muka surat 27, betul tak? Okey, muka surat 27 kita masuk hadis yang ke-6. Hadis kita yang ke-6 bertajuk memberikan hak pekerjaan kepada wanita. Siapa yang bekerja di sini? Wah, ramai. Apa je belum bekerja? Tengah bekerja. Tengah tunggu dapat kerja. InsyaAllah dapat kerja. Okey, kita sekali lagi. Siapa bekerja angkat tangan? Masya Allah, ramai. Part time ke full time? Freelance. Oh, okey, ada lagi satu part time, full time, part time, full time, freelance. Kontrak. Oh, nak kontrak juga masuk. Okey, boleh. Kita masukkan sekali. Okey, siapa full time angkat tangan? Okey, ramai juga full time ni. Part time? Part time orang belakang. 1, 2. Freelance? Freelance angkat tangan. Freelance. Saya freelance betul, saya freelance. Okey, kontrak, siapa kontrak? Oh, langsung macam tak ada. Apa dia? Ramai kontrak. Sorry? Permanent kontrak. Oh, ada juga permanent kontrak. Oh, suri rumah tangga. Itu permanent. Tapi kontrak. Okey, saya boleh terima suri rumah tangga permanent kontrak. Betul. Kontrak, walaupun ada kontrak tapi dia permanent. Yelah, kita pun tak tahu sampai bila kontrak tu kan. Ya, Alhamdulillah. Yang penting semua bekerja, betul tak? Walaupun kita suri rumah tangga lagi banyak kerja. Nak rehat tak ada kan? Dia tak ada lunch time, tak ada coffee. Yelah, kopi tu kat rumah. Dia tak sama macam duduk kat coffee bean dengan members. Duduk coffee bean dengan members tu boleh ngumpat. Kalau duduk dengan budak-budak kat rumah lah, budak ni. Balik-balik muka korang.
nak create sendiri kat luar. Yelah, ada orang dia beza-beza situasi dia. Ada orang dia suka dengan kawan-kawan kan, vibes dia lain tau kalau dengan kawan-kawan ni. Dia rasa lagi macam motivation dia lagi kuat. Nak cerita tu lagi kuat. Suka sendiri-sendiri. Tak apalah, okey. Maknanya ikut kepada keadaan diri masing-masing kan. Saya pun suka sendiri juga, tapi ada masa saya suka dengan kawan-kawan saya lah. Tengok keadaan. Tapi sendiri itu lebih mudah lah kan orang kata. Mungkin sebab kita, macam saya kata saya hari-hari menghadap orang. Kan hari-hari daripada hari Isnin sampailah hari Sabtu, orang ramai gini tau kita hadap kan. Jadi macam bila dah hari-hari tu kita rasa macam ada waktu tu kita nak duduk sendiri. Kan, kita nak duduk seorang. Ya, space, kita nak dengan diri kita sendiri kan. Tapi ikutlah terpulang pada diri masing-masing kan. Macam kadang-kadang ada ibu-ibu dah hari-hari tengok budak-budak kat rumah kan. Dia jadi posang tau. Posang faham tak posang? Maksudnya pening kan. Hari-hari menghadap budak ni, Allah. Bukan kita tak suka budak tu, bukan tak suka. Okey lah. Tapi kalau dah hari-hari kadang-kadang ada masa kita macam nak dengan kawan-kawan juga. Jadi yang penting kita kata di sini semua kita di kalangan wanita sama ada bekerja ataupun tidak bekerja. Maksud saya sama ada dia suri rumah sepenuh masa ataupun dia ada kerja dia yang sendiri itu kan. Kita kata mereka ada pekerjaan yang mereka lakukan dalam kehidupan. Baik, di sini ada sebuah hadis yang menceritakan kepada kita perkara berkaitan pekerjaan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan. Qalat fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yadan. Qalat fakanat atwalana yadan Zainabu li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaqu. Maksudnya, daripada Aisyah Ummul Mukminin dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling awal yang akan menyusulku dalam kalangan kamu semua, iaitu isteri-isteri baginda, ialah yang paling panjang tangannya. Ini kisah nak beritahukan kepada kita selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, siapakah di antara isteri Nabi yang akan menyusul Nabi? Maksudnya yang akan meninggal dunia terlebih dahulu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi Nabi kata apa? Yang paling panjang tangannya. Kan, yang paling panjang tangannya. Jadi Aisyah kata, kami mengukur tangan kami. Jadi isteri-isteri Nabi semua ukur tangan. Siapa tangan yang paling panjang? Dah ukur tu, kemudian Aisyah kata, kemudian kami mendapati Zainab lah yang paling panjang tangannya di antara kami kerana dia bekerja dengan tangannya dan dia bersedekah. Hadis ini ialah hadis riwayat Imam Muslim ya. Maka kita kata di sini panjang tangan tu sebenarnya bukanlah dilihat pada ukuran tangan isteri-isteri Nabi. Tetapi panjang tangan ia lebih kepada maksud wanita yang banyak bersedekah. Wanita yang banyak dia bekerja kemudian dia bersedekah dengan hasil pekerjaannya itu. Dan ternyata wanita itu ialah Zainab binti Jahshin. Baik, kita lihat sedikit ulasan di sini. Yang pertama, hadis ini mengisahkan mengenai dialog yang berlaku di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan isteri-isteri baginda. Menurut riwayat An-Nasa'i, para isteri baginda berkumpul di sisi baginda dan bertanya siapakah dalam kalangan mereka nanti yang paling cepat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah baginda wafat nanti. Ini kalau agak-agak kita nak tanya tak? Siapa mati dulu Kita kalau boleh tak nak tahu kan?
Tak nak lah, takut lah nanti mati. Lepas suami mati, kita mati, aku first mati dulu. Dia jadi gitu kan. Risau dia macam tu, alamak, ramai-ramai ni aku mati dulu. Dia jadi gitu. Tapi isteri Rasulullah nak tahu tu. Sampai mereka bertanya dengan Nabi SAW. Ni maksudnya luar biasa ya. Ummahatul Mukminin sangat luar biasa. Nak katanya dunia bukan tempat mereka. Mereka di kalangan wanita-wanita yang sentiasa mengejar akhirat, yang bagi mereka dunia ni tak ada apa-apa, dan bagi mereka kematian adalah sesuatu yang sangat indah. Jadi di situ Nabi SAW pun tidak memberikan jawapan secara literal. Maksudnya Nabi tak berikan jawapan secara jelas kepada mereka. Baginda memberikan kiasan bahawa yang paling segera menyusul baginda, iaitu yang meninggal dahulu setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang paling panjang tangannya. Kita kalau bahasa Melayu panjang tangan ni maksudnya apa? Pencuri. Bahaya kan? Jadi kita jangan ambil maksud panjang tangan bahasa Melayu kita. Kalau yang panjang tangan bahasa Melayu kita, nanti kata, takkan lah isteri Nabi itu mencuri. Bukan gitu maksudnya. Tadi pun telah dijelaskan. Nanti kita akan baca tentang penjelasan maksud panjang tangan itu kan dalam konteks hadis Nabi SAW. Lalu Aisyah menceritakan bahawa para isteri Nabi mengukur tangan sesama mereka. Kisah ini direkodkan oleh An-Nasai yang menyebutkan فَأَخَذْنَا قَصَبَةً فَجَعَلْنَا يَزْرَعْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَسْرَعَهُنَّ بِهِ لُهُوقًا فَكَانَتْ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا. Lalu mereka para isteri Nabi mengambil kayu bambu. Kayu bambu ni kayu macam mana ya? Bambu, is it? Tak pasti ya. Kena Google. Mungkin kayu, apa-apalah yang bagi saya yang penting ia kayu. Isteri Nabi ni dia ambil kayu dan mengukur tangan masing-masing. Dan tangan yang paling panjang adalah tangan Saudah. Lalu mereka menyangkakan Saudah lah yang akan segera menyusul meninggal setelah baginda meninggal kerana tangannya yang paling panjang. Sunan An-Nasai. Tapi kalau Saudah yang meninggal dulu pun memang masuk, kita kata logik. Sebab Saudah ni isteri yang paling tua. Sebab tu Saudah dia memberikan hari dia kepada Aisyah. Kan setiap hari isteri-isteri Nabi ada giliran kan. Tetapi Saudah kerana dia dah tua, dia memberikan hari dia kepada Aisyah. Tetapi sejarah menunjukkan Saudah ni ialah antara isteri yang paling lama hidup. Paling lama hidup. Dia ada 3 yang terakhir. Isteri Nabi yang 3 terakhir meninggal dunia. Pertama Saudah, kedua Aisyah, ketiga Ummu Salamah. Ummu Salamah isteri Nabi yang paling akhir meninggal dunia. Tapi kalau saya fikir-fikir, Saudah patut meninggal dululah. Macam gitu kan. Sebab dia tua. Sebab tu dia awal-awal bila Nabi nikah dengan Aisyah tu, dia tak ada harap apa-apa dah. Walaupun Nabi bernikah dengan isteri-isteri yang lain yang lebih muda daripada dia, tak ada mengharapkan apa-apa. Yang dia harapkan dia kekal sebagai isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia give and take. Dia kata tak apa, hari aku kau berikanlah aku berikan kepada Aisyah. Yang penting aku tetap menjadi ummahatul mukminin. Tetapi Allah takdirkan hidupnya lama tu. Panjang usianya kan, sampai dia jadi isteri Nabi yang ketiga, maksudnya yang pertama terakhir tu meninggal dunia. Dia kemudian diikuti dengan Aisyah, barulah Ummu Salamah yang terakhir. Tetapi dalam kes hadis ini kita dapati tangan dia yang paling panjang setelah diukur. Jadi sebab tu mereka ingatkan dialah yang meninggal terlebih dahulu. Yang ketiga di sini, namun apa yang berlaku adalah sebaliknya. Yang paling awal meninggal dalam kalangan isteri baginda sebenarnya adalah Sayyidatina Zainab binti Jahshin. Apabila Zainab meninggal, maka tersedarlah para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa yang dimaksudkan oleh Nabi itu sebenarnya bukanlah panjang tangan secara literal dan fizikalnya, tetapi perlu difahami melalui neraca kiasan metafora. Perkara ini dijelaskan sendiri
oleh Sayyidatina Aisyah yang menyatakan, wa kanat imra'atan qasiratan yarhamuhallahu wa lam takun atwalana yadan fa'arafna hina izin anna ma arada an-nabiyyu alaihi salamu as-sadaqah. Qalat wa kanat Zainabu imra'atan sana'atal yadi tadbaru wa takhruzu wa tasaddaqu bihi fi sabilillahi azza wa jalla. Maksudnya, Zainab adalah wanita yang rendah. Tadi Nabi kata panjang tangan kan? Jadi Zainab wanita yang rendah. Kalau wanita rendah, tangannya tiba-tiba panjang, dia pelik kan? Boleh buat tali pinggang. Maknanya di situ ada penghasilannya. Kalau itu je boleh buat. Perabot, yes, perabot, betul, buat perabot. Sebenarnya kalau kulit tu buat perabot apa? Sofa. Oh, leather untuk sofa tu ya. Kerusi makan, meja makan boleh? Itu kayu jati Sakinah pun. Dia ni. Itu kayu jati kan. Tapi kalau nak buat atas dia tu boleh lah. Maknanya kita lapik kat atas dia tu kan. Ada juga yang kayu, kemudian dia ada leather kat atas tu kan. Ikutlah kepada kemahiran masing-masing. Tapi yang penting, Zainab itu tugasnya pada waktu itu, pekerjaannya ialah menyamak kulit binatang tersebut. Dan melakukan kerja jahitan, malah beliau rajin bersedekah di jalan Allah. Penerangan ini dalam kitab At-Tahawi, dalam Syarah Mushkil Al-Athar. Penjelasan mengenai perkara ini diperincikan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar yang menukilkan bahawa hazal hadithu wuhila fi saudata wa innama huwa fi Zainab binti Jahshin fahiya awwalu nisaihi bihi luhuqan wa tuwfiyat fi khilafati Umarah wa baqiyat saudatu ila an tuwfiyat fi khilafati Muawiyah fi Syawalin sanata arba'in wa khamsina. Dalam hadis ini mereka melihat seakan-akan ditujukan kepada Saudah, sebab tadi mereka dah ukurkan tangannya, maka mereka dapati Saudah lah yang paling panjang tangan. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan di sini ialah Zainab binti Jahshin. Beliau adalah wanita yang pertama menyusul dan meninggal selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Sayyidina Umar, sedangkan Saudah masih kekal hidup sehinggalah beliau meninggal dunia pada zaman Sayyidina Muawiyah pada bulan Syawal 54 Hijrah. Jadi Zainab meninggal pada 20 Hijrah. Kan? 20 Hijrah maknanya awal tu. Sayyidatina Zainab binti Jahshin yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kerana rajin bersedekah, tetapi juga beliau adalah wanita yang berkerjaya. Zainab ni anak siapa? Mak dia siapa? Zainab isteri Nabi yang keberapa? Zainab isteri Nabi yang keberapa? Tak tahu. Isteri Nabi yang ke-7. Okey, Zainab isteri Nabi yang ke-7. Zainab inilah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelah mak dia, kan mak dia Umaymah binti Abdul Muttalib. Jadi kira Abdul Muttalib tu pakcik Nabi kan. So dekat situ Zainab anak kepada makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid ibn Harisah anak angkat Nabi. Okay, Zainab binti Jahshin sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi melamar melamar Zainab untuk Zaid. Jadi Zainab dia tak nak, asalnya dia tak nak. Kan? Dia tak nak kahwin dengan Zaid. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam
beritahukan kepada dia, kahwinlah, nikahlah dengan Zaid. Jadi saat Zainab dia menolak lamaran itu, turun satu ayat Al-Quran berkaitan tentang hal tersebut. Iaitu surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. Nanti boleh rujuk dalam surah tersebut. Surah Al-Ahzab ayat 36, Allah turunkan ayat itu yang mana Imam At-Tabari dalam kitabnya ketika mentafsirkan ayat tersebut membawakan riwayat tentang lamaran Nabi kepada Zainab ini untuk Zaid ibn Harithah. Bila ayat itu turun dan Nabi SAW pun sampaikan ayat itu kepada Zainab, jadi Zainab pun bertanya kepada Nabi SAW, adakah engkau redha aku bernikah dengan Zaid? Dan Nabi SAW pun kata, ya, aku redha. Maka bernikahlah Zainab dan Zaid ibn Harithah. Tapi pernikahan itu tidak lama. Orang kata, yelah, kalau orang dah tak suka tu, kalau kahwin susah sikit. Dia macam tak ada spark kan. Lepas tu Zainab ni ada dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mendatangkan kepada kita dengan satu riwayat yang menyatakan bahawa Zaid kadang-kadang dia mengadu kepada Nabi berkaitan Zainab. Zainab ni dia kalau berbual dengan Zaid perkataannya agak kasar. Jadi Zaid ni dia agak berkecil hatilah dengan Zainab. So isunya begitu. Sampaikan Zaid kata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Zainaba ishtadda alayya lisanuha. Zainab, lidah dia sangat dahsyat kepada aku. Cantik dia mengadu dekat Nabi kan. Dia cakap gitu ayat dia. Zainab tu lidah dia dahsyatlah dekat saya. Itu kalau suami kita cakap apa? Rasulullah, bini saya kat rumah mulut dia jahat. Dia cakap gitu. Mulut dia tak ada insurans, saya malas. Jadi Zaid kata kepada Nabi, wa ana uridu an utalliqaha. Dan saya hendak menceraikan dia. Ini kata Zaid kepada Nabi SAW. Maknanya Zaid tu dia tak boleh tahan dengan pernikahan itu dan dia nak berpisah daripada Zainab. Tetapi Nabi SAW kata kepada Zaid, ittaqillah. Bertakwalah engkau wahai Zaid, wa amsik alaika zaujak. Pertahankanlah isterimu. Ini pesan Nabi kepada Zaid. Tetapi sebenarnya Nabi SAW sudah mengetahui bahawa Zaid memang akan menceraikan Zainab. Sebab Nabi dah tahu, Allah dah beritahu bahawa Zainab itu akan menjadi isterinya. Inilah yang menyebabkan Allah turunkan ayat yang ke-37 surah Al-Ahzab, itu ayat yang berikutnya. Yang mana Allah tegur Nabi SAW, kenapa suruh Zaid masih lagi mempertahankan Zainab. Allah tegur, ini saya ambil mafhum daripada ayat itu ya. Nanti balik rumah rujuk kembali. Surah Al-Ahzab tadi mulanya ayat berapa? 36 kan, berkaitan lamaran Nabi untuk Zainab untuk Zaid. Kemudian turun ayat yang ke-37 surah Al-Ahzab menceritakan tentang perceraian Zainab dengan kita tak boleh kahwin dengan menantu kita sampai bila-bila dia haram untuk dinikahi. Ya. Apa dia? Macam mana? Abang ipar dengan adik ipar kalau dah bercerai, kalau tu boleh lah. Cuma sekarang kita bincang tentang bapa mertua dengan kita ni. Okay, kalau suami kita ceraikan kita, dengar saya cerita dulu Kalau bapa mertua ceraikan kita pula. Kalau suami kita ceraikan kita, sampai bila-bila bapa mertua dengan kita sebagai bapa. Tak boleh bernikah. Jadi dalam isu ini, Zainab itu ialah kita kata, boleh orang kata macam menantu Nabi lah waktu itu kan. Cuma isunya ialah Zaid bin Harithah bukan anak kandung. Zaid bin Harithah ialah anak angkat. Tapi masyarakat masih lagi merasakan bahawa Zaid tu macam anak Nabi. Maka datangnya isu ini untuk memberikan satu hukum yang lain kepada masyarakat. Nak katanya status anak angkat tak sama sebagaimana anak kandung. Jadi kalau anak angkat dia bernikah, contoh Zaid tadi kan, Zaid dia bernikah dengan Zainab, kemudian Zaid menceraikan Zainab, maka Nabi boleh kahwin dengan Zainab. Sebab apa? Zaid bukan anak kandung Nabi.
Walaupun masyarakat melihat Zaid seolah-olah seperti anak kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberikan isu itu berlaku ataupun Allah sengaja merintahkan Nabi SAW supaya bernikah dengan Zainab. Supaya masyarakat faham, anak angkat, isteri kepada anak angkat setelah diceraikan ataupun kalau anak angkat itu meninggal dunia, isterinya halal untuk dinikahi oleh bapa angkatnya. Itu keadaan yang berlaku. Jadi Allah tegur Nabi lah dalam ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-37 itu. Allah kata, kenapa engkau takut dengan kata-kata manusia? Sedangkan itu merupakan perintah Allah. Allah yang suruh engkau nikah dengan Zainab. Tapi Nabi masih lagi tahan, Nabi masih lagi simpan lagi kan, supaya tak nak ada kekecohan dalam masyarakat. Namun setelah kita melihat peristiwa ini berlaku, akhirnya jelaslah kepada kita, isteri kepada anak angkat itu boleh dinikahi oleh bapa angkatnya. Sebab asalnya Nabi binkan Zaid itu dengan nama Nabi. Kan Zaid bin Muhammad. Nabi beritahu, ini anak aku Zaid bin Muhammad. Tapi kemudiannya Allah tegur lagi, tak boleh. Anak angkat adalah anak angkat. Itu yang kembalinya Zaid bin Harithah. Namun biasalah masyarakat yang akan tetap anggap bahawa ni anak Muhammad, ni anak Muhammad. Macam itu kan. Sampailah kepada menantunya, konon menantu angkatnya itu pun sebagai menantunya. Jadi bila turunnya ayat ini kita dapati ianya menghapuskan stigma, menghapuskan perspektif yang salah kan tentang status isteri kepada anak angkat itu. Dan akhirnya kita kata itulah titik permulaan bagaimana Zainab menjadi isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun menikah dan teruslah Zainab hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan kita panggil sedikit sebanyaklah orang kata sejarah bagaimana kehidupan Zainab sebelum dia bernikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita balik kepada muka surat kita yang ke-29 di situ. Mana tadi? Berdasarkan kefahaman Imam An-Nawawi, berdasarkan kefahaman kejap. Okey. Bismillah. Berdasarkan kefahaman niaga dengan hasil kemahirannya tadi. Maknanya kemahiran itu membawa keuntungan lah pada diri kita. Jadi ini semua kita boleh maksudkan dengan panjang tangan dalam konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi menurut kepada pandangan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Tadi Imam Ibn Hajar pun ada sebutkan jugalah di atas itu tentang banyak bersedekah. Namun pandangan ataupun penerangan Imam An-Nawawi lebih banyak. Kalau kita lihat tadi dia terangkan ada beberapa poin. Dan kata Imam An-Nawawi lagi di muka surat kita yang ke-30, qala ahlul lughah yuqalu fulanun tawilul yadi wa tawilul ba'i idza kana samhan jawadan. Pakar bahasa menjelaskan bahawa seseorang itu dipanggil sebagai panjang tangan dan panjang urusan penjualannya andai dia melakukan urusannya dengan mudah, bertolak ansur dan pemurah. Jadi kita panggil sifat orang yang panjang tangan ini dia selalu memudahkan. Dan juga pemurah. Ya? Sorry, macam mana? Itu sifat dia. Sifat dia. Maksud panjang tangan yang inilah Imam An-Nawawi terangkan dekat sini kan. Banyak bersedekah, berkerjaya, banyak urusan penjualan, ada kemahiran, ada berurus niaga dengan hasil kemahirannya itu tadi kan. Tapi sifatnya bagaimana? Sifatnya suka memudahkan urusan tersebut dan pemurah. Mungkin ada orang dia banyak bersedekah tapi dia tak
memudahkan. Contohlah kita kata ada kerjaya tapi tak memudahkan, tak pemurah. Banyak urusan penjualan tapi suka menyusahkan dan sebagainya. Maksudnya kita nak kata panjang tangan tu dia ada maksud yang tersendiri, mengikut kepada konteks hadis Nabi itu ialah orang yang memiliki sifat yang suka memudahkan banyak urusan orang lain. Mungkin saat dia berjual beli tu tadi kan, saat dia menjual barang hasil barang craft tangannya, itu kita kata dia memudahkan. Dan juga pemurah lah. Sebab ada orang dia jual beli pun tapi suka menyusahkan kan. Dia kata nak beli lah, tak nak beli sudah. Macam tu. Ada macam tu juga perangai kan. Minta saya keluarkan. Kalau gitu buat apa buka kedai? Kita mesti nak tengok dulu, nak belik dulu, okey ke tidak kan, baru kita beli. Dah berkenan baru okey beli. Dia ni mula-mula saya masuk kedai tu, saya minta tengok tudung tu, dia kata apa? Tudung tu tak panjang. Apa rasa? Saya fahamlah tudung saya labur kan. Takkanlah bila saya beli tudung ni saya nak pakai, mesti nak beli bagi orang lain kan. Saya masuk kedai tu, saya kata, "Kak, boleh tengok tak tudung kat atas tu?" "Sorry tudung tu tak panjang." Apa rasa kalau jadi saya? Kita rasa macam, dek ni, kenapa cakap macam itu kan? Patut dia turunkan sajalah. Kemudian tunjukkan kepada kita. Kita nak beli ke tak nak beli ke, kita tengok panjang dia macam mana kan? Okay. Lepas tu mak saya kata apa? Kita nak tengok je. Ayat mak-mak tapi kita nak tengok je. Dia angkat dengan muka masam ya. Turunkan. Tengok. So mak saya kata, oh macam gini design. Kan dah cakap pendek. Pakai tudung macam gini. Dia kata gitu dengan saya kan. Saya kata tak, nak beli untuk bibi. Bukan kita pakai, nak bagi untuk bibi. Jadi kalau bibi kan nak kerja, takkan nak suruh pakai tudung labu macam Ustazah Sakinah. Macam mana nak masak? Nak pergi pasar, nak angkat udang semua pakai tudung gini, kau dah kenapa? Kalau ayat kita lah kan. Kalau ayat kita marah cakap gitu, tahu tak? Tapi kita ni sabar lagi. Tu muka dia masam dia lipat, dia letak gitu kan. Tu mak saya masya-Allah tabarakallah terima kasih. Mak saya kata. Saya pun perangai. Saya terus keluar. Saya tak ada nak cakap terima kasih sebab saya macam saya tak suka kan. Saya memang perangai jugalah. Kalau saya tak suka, aku angkat kaki, tak ada assalamualaikum, aku jalan keluar. Mak saya, terima kasih keluar. Subhanallah. Itu keadaannya lah. Cuma itulah kita nak kata, menjual barang adalah kemahiran. Tetapi dia mesti memudahkan orang lain. Sebab tu di situ Imam An-Nawawi kata apa? Orang yang memiliki kata karakter panjang tangan itu, dia samahan wa jawadan tu tadi. Maksudnya dia adalah orang yang memudahkan dan dia adalah orang yang pemurah. Kita jangan menyusahkanlah sebab kita mesti ada kemahiran ketika kita nak menjual barangan kita tersebut. Okey, seterusnya di sini. Berdasarkan huraian beberapa sarjana hadis di atas, dapat kita simpulkan di sini bahawa yang paling cepat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda meninggal adalah Sayyidatina Zainab binti Jahshin, dan beliau adalah seorang yang rajin bersedekah dan mempunyai kerjaya. Last sekali dia letak dekat situ satu kesimpulan yang mana menyatakan hadis ini turut memberikan gambaran bahawa baginda memberikan hak buat kaum wanita untuk turut mempunyai kerjaya dan pekerjaan mereka sendiri. Maksudnya dalam hadis itu kita dapati Nabi SAW tak menghalang pun apa yang Zainab buat. Nabi berikan. Nabi kata, Nabi tak ada pun kata dah tak payah nak menyamak-nyamak kulit binatang ni semua kan, duduk rumah masak ke apa, tak gitu. Tapi Nabi memberikan ruang itu kepada Zainab untuk meneruskan kerjayanya. Bahkan kalau kita lihat dalam kes-kes yang lain, ada juga isteri-isteri Nabi, contohnya Ummu Salamah. Dia juga ialah seorang isteri yang berkerjaya. Sebab dulu dia janda, dia ada ramai anak. Bila Nabi masuk Minang dia kata apa kepada Nabi? Aku ada banyak tanggungan wahai Rasulullah. Maknanya aku nak jaga anak-anak aku. Jadi aku tak rasa aku nak bernikah. Nabi kata apa kepada dia? Anak awak, anak saya juga. Cari terus nikah. Macam tu.
Tak apa Ummu Salamah, anak awak anak saya juga, kita jaga sama-sama. Gitulah keadaannya kan. Alhamdulillah Ummu Salamah pun antara seorang wanita ataupun isteri Nabi yang kita kata memiliki kerjaya kan, kerana mereka nak menanggung kehidupan mereka. Dan dalam kitab kita ini ada menyenaraikan beberapa kerjaya yang dilaksanakan oleh wanita-wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketujuh di situ. Sejarah turut membuktikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang bersikap terbuka dalam memberikan ruang kepada wanita untuk berkerjaya selagi mereka memenuhi kehendak dan garis panduan syariat. Maknanya kalau kita nak kerja bolehlah, tak ada masalah. Asalkan kita dapat jaga. Datina Raitah Ibn Abdullah adalah seorang wanita yang kreatif dalam pembuatan hasil tangan. Kita kalau sekarang ni pembuatan hasil tangan biasanya macam mana? Jahit baju, crochet. Oh, crochet betul lah. Beg saya, beg hari ni tak pakai beg crochet. Saya suka beli satu beg crochet tu. Masya Allah, betul lah. Dia seorang kakak ni, saya bukan promote perniagaan dia, tapi saya share. Masya Allah, dia selalu buat beg tu, dia crochet tu kan, beg tu. Saya suka beli dengan kakak tu lah. Jadi cantik, unik, very unik. Tu yang kita kata wanita tu dia jangan sia-siakan hasil kemahiran dia lah untuk dihasilkan sesuatu kan, supaya dia dapat dimanfaatkan. Ni Masya Allah lah cantik. Ni saya selalu beli. Dia selalu kata apa, Ustazah macam angel, dia kata gitu. So dia kata kadang-kadang saya tak ada orang beli, tiba-tiba Ustazah beli kan. Masya Allah, dia kata terima kasih Ustazah, gitu kan. Alhamdulillah lah, maksudnya saya suka menyokong wanita-wanita yang ada perniagaan kecil kan, untuk kita sama-sama bantu. Sebab tak orang tak kita kan, kita tak tahu struggle masing-masing kan. Kita jangan dengki-dengki lah kalau kita nampak orang tu dia baru nak buka bisnes ke apa kan, kecil-kecilan, terutamanya di kalangan muslimah kita kan. Mungkin dia baru nak buka bisnes kait-kait. Kita sekarang kait-kait kita nampak dia buka kait. Orang kait-kait pun nak kait-kait, sibuk je. Tak payah cakap gitulah. Kita doakan yang baik-baik kan. Mungkin ada kemahirannya memasak. Tadi saya dengar kan, ada kemahirannya memasak. Nak buat apa? Epok-epok ke apa kan. Kita ni agak epok-epok. Dia pun sibuk dengan epok-epok. Niagalah pizza ke apa je kan. Urut? Sama juga. Bagus jugalah. Siapa boleh urut kat sini angkat tangan? Kemahiran tu. Skills. Apa gini-gini, bau minyak. Oh, boleh urut, Masya Allah. Baguslah, maksudnya kita bantu. Bagi saya penting, muslimah-muslimah ada satu kemahiran yang mana digunakan untuk membantu muslimah yang lain. Contoh saya kata urut kan. Kalau nak cek pun alat-alat, yelah kita takut kan nak buka baju semua kan. Kita nak, kalau boleh nak doktor muslimah lah. Kalau boleh nak doktor muslimah. Tapi kalau tak ada, kita cari yang doktor perempuan yang non-muslim kan, tak ada masalah lah. Kita nak perempuan. Tapi kalau kita dapat meramaikan muslimah kita yang berkemahiran dalam pelbagai bidang, saya kata itu sangat Masya Allah. Sangat dituntut. Terutamanya dalam bidang-bidang yang kita kata sangat diperlukan saat ini. Bayangkan kalau tak ada Ustazah Amira yang boleh ambil gambar tu. Macam mana saya? Susah saya. Dia ada skills kemahiran tu, belajar kan, masuk kelas, ambil kos. Ada kemahiran tersebut digunakan untuk dakwah. Kita nampak kan keperluan di situ. Takkanlah nak letak orang lelaki ambil gambar kuliah saya, dia tengah-tengah duduk orang lelaki. Perempuan semua tengok dia, malu dia. Kan? Tak kena kan? That's why kita sangat perlukan wanita yang ramai memiliki kemahiran yang pelbagai untuk membantu kelangsungan kehidupan dan juga kelangsungan dakwah. Kan kita perlukan mutawifah, betul tak? Kita ada mutawifah kat belakang tu ramai. Yang bawa orang pergi umrah. Muhammad Fadli travel maknanya bayangkan kalau tak ada mutawifah, susah juga kan. Nak masuk raudah tak ada mutawifah, nak hal-hal wanita tak ada yang wanita yang nak tolong bantu. Makcik sakit kaki takkan ustaz nak pegang. Lain macam pula kan. Ya mesti ada. Mana kemahiran-kemahiran itu sangat diperlukan. Jadi sebab tu kita lihat pada zaman Nabi sudah bermula dah semua itu. Bermaksud juga dalam agama Islam tidak sesekali menutup ruang kepada wanita-wanita memiliki kemahiran dalam kehidupan mereka.
Tugas wanita bukan semata-mata kita kata dia kahwin, duduk dalam rumah, masak, jaga rumah, jaga anak. Bukan itu. Tetapi tugas seorang wanita lebih daripada itu. Mereka perlu ada kemahiran untuk kelangsungan kehidupan, untuk penghasilan mereka sendiri, dan juga kita kata untuk meningkatkan, kita panggil sebagai self-confidence, kan? Dia mesti ada komunikasi dengan orang ramai di sekitarnya. Itu keadaan-keadaan yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita, dan tidak ditutup ruang tersebut. Contohnya kita ada Raitah di sini. Raitah seorang wanita yang memiliki penghasilan menerusi pembuatan tangannya, itu kreativitinya, hasil craft tangannya, yang mana ada pada satu masa ini saat menjelaskan Raitah bintu Abdillah imra'atu Abdillah bin Mas'udin wa ummu waladihi wa kanat imra'atan sana'atan faqalat ya Rasulullah inni imra'atun dhatu sana'atin abi'u minha wa laysa li wala li zawji wala li waladi syai'un وسألته عن النفقة عليهم فقال لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم. Raitah binti Abdullah adalah isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Kenal Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Nabi. Okay, seorang sahabat Nabi. Antara yang juga kita kata banyak hadis yang diriwayatkan. Jadi Raitah binti Abdullah adalah isteri kepada Abdullah ibn Mas'ud, dan beliau juga adalah ibu kepada anak ibn Mas'ud. Beliau adalah wanita yang mempunyai kemahiran dalam pembuatan tangan. Beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang mempunyai kemahiran pembuatan tangan, iaitu seni craft, dan aku menjual produk." Kemudian Raitah bertanya lagi, "Aku, suamiku dan anakku tidak mempunyai harta, melainkan melalui sumber tersebut yang dijadikan sumber pendapatan mereka. Lalu, bolehkah aku memberikan nafkah, iaitu menyara mereka?" Menyara ni maksud kita kata support. Bukan kita kata Abdullah bin Mas'ud dia hidup atas hasil isterinya, bukan begitu ya. Tetapi Raitah kata dia nak bantu ekonomi suaminya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau akan mendapat ganjaran terhadap apa yang engkau belanjakan buat mereka." Jadi Nabi SAW mengiktiraf tentang apa yang dilakukan oleh Raitah itu. Nabi kata, bila engkau kerja, kemudian kau dapat hasilnya, lalu kau gunakan untuk bantu suami, untuk support anak juga, kan, dekat situ. Di sinilah Nabi kata Allah akan berikan pahala, Allah akan berikan ganjaran pada apa yang dia lakukan. Begitu juga kita di situ ada kembali diulang lagi tentang Sayyidatina Zainab binti Jahshin, seperti yang dibincangkan di dalam hadis di atas. Nombor 8 saya tak perlu baca terus masuk nombor 9. Terdapat juga wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlibat dalam sektor ternakan dan bidang tenusu. Ada juga yang menternak binatang. Kat sini ada farm. Siapa ada buka ladang? Tak ada. Kot-kot lah, selalu balik Johor, pergi Johor tu kan, ada ternak ke apa kan, ladang ternak tu, alhamdulillah kalau ada. Al-Imam Ibn Athir merekodkan bahawa Sayyidatina Salamah Ad-Dabbiyah mengembala kambing bagi menyara keluarganya. Salamah mengatakan, "Marrabi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bad'il Islam wa ana ar'a ghanaman li ahli." Pada awal permulaan zaman Islam dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lalu di sisiku, sedangkan aku ketika itu sedang mengembala kambing untuk menyara ahli keluargaku. Dan kita juga ada bidang yang lain di situ. Yang ke-10, tidak kurang juga penglibatan wanita dalam bidang perubatan. Ini jururawat. Nurse ada, nurse datang hari ini nurse. Angkat tangan nurse. Semua orang cari dia nanti. Okey, ada nurse, nursing Wanita turut memainkan peranan penting dalam urusan merawat dan menguruskan pesakit di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Sayyidatina Rufaidah
Al-Ansariyah adalah nama yang tidak asing lagi dalam bidang ini. Beliau turut mempunyai satu kemah khas di sisi Masjid Nabi yang berperanan seperti klinik yang menguruskan mereka yang cedera atau sakit. Sama ada ketika tempoh perang atau dalam situasi yang aman. Jadi maksudnya klinik Rufaidah tu dia bukan semata-mata dibuka semasa berlaku peperangan. Tetapi semasa tak ada perang pun klinik tu ada. Makna kemah tu lah kan yang diletakkan di sebelah Masjid Nabi. Kemudian dia kata di sini, mana tadi? Ketika perang Khandaq, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az telah cedera parah. Baginda Nabi memerintahkan para sahabat agar menempatkan Sa'ad di kemah Rufaidah untuk dirawat. Sabda Rasulullah, ij'aluhu fi khimati Rufaidata hatta a'udahu min qaribin. Letakkanlah dia, iaitu Sa'ad bin Mu'az, di kemah Rufaidah sehinggalah aku berkesempatan untuk menziarahi beliau dalam masa terdekat. Selain Rufaidah, kita juga ada Sayyidatina Ar-Rubai' bin Muawiz bin Afra' yang digambarkan sebagai seorang wanita yang berperanan menjalankan tugas kejururawatan buat prajurit muslimin ketika perang. Beliau turut menyertai beberapa peperangan bagi melaksanakan tugas tersebut. Dia ada dua perkara dekat situ bagi saya. Pertama, wanita turut terlibat dalam medan peperangan. Jadi bila berperang tu bukan semata-mata kita kata lelaki saja yang turun berperang, tetapi ada wanita-wanita yang memiliki kemahiran daripada sudut merawat itu tadi, turun bersama-sama dengan Nabi SAW dalam medan peperangan untuk merawat tentera-tentera muslimin yang cedera. Jadi kita tak kata kalau dalam medan perang lelaki sahaja. Wanita turut mengambil peranan mereka dalam hal tersebut. Dan yang ke-11, terdapat juga wanita yang bertugas atau mempunyai kemahiran menguruskan urusan khatan dan perbidanan. Ada Tok Mudim dia. Dan juga Mak Bidan kat situ kan. Tapi dia tak panggil Tok Mudin lah. Dia panggil Mak Mudim kat sini. Sebab dia perempuan ni. Seperti contoh diberikan Sayyidatina Ummu Atiyah dan Sayyidatina Salma Maula Safiyah. Perkara ini direkodkan oleh Imam Abu Daud yang menyatakan bahawa ana Ummi Atiyah al-Ansariyah anna imra'atan kanat takhtinu bil Madinah faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tanhiki fa inna dhalika ahza lil mar'ati wa ahabbu ila al-baghli. Daripada Ummu Atiyah, dia berkata sesungguhnya para wanita mengamalkan khatan di Madinah. Sunat, khatan tu maksudnya sunat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, janganlah engkau potong semuanya kerana itu menguntungkan bagi wanita dan disukai oleh suami. Ini merupakan hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, tetapi penting juga saya ingin katakan hadis ini ada di kalangan ulama yang mendaifkannya. Ini kerana ada perawi yang majhul, tu perawi yang tidak dikenali terdapat dalam riwayat ini. Sebab itu ada juga yang mengatakan bahawa kerana menilai hadis itu dhaif, iaitu lemah, ada juga yang berpendapat sunat untuk orang perempuan itu tidak wajib. Ataupun tidak perlu. Jadi kita ada pelbagai pandangan. Kalau ikut kepada mazhab Asy-Syafi'i, wajib orang perempuan disunatkan, maknanya bayi itu kan. Ada pandangan-pandangan yang lain mengatakan hanya sunat sahaja. Dan dia merupakan perkara yang kita panggil kemuliaan bagi wanita tersebut. Tapi sekarang ada banyak isu kata ni sebagai satu hal yang memudaratkan wanita kan sebab sunat. Cuma saya nak kata sunat wanita dalam Islam tak sama sebagai sunat-sunat yang kalau orang kata yang ekstrim itulah. Sebab dia orang potong semua. Maaf kelentik tu dipotong semua. Saya sebut jelas Jadi kalau dipotong semua itulah yang kata tak boleh. Cuma dalam Islam ini kenapa dibenarkan dia cuma sikit saja. Dia cuma sikit saja, dia tak ni. Tapi kalau ada yang memilih, sebab ada juga yang tanya saya, macam mana kalau anak perempuan kita nak sunatkan ke tak nak? Bagi saya kalau ada yang memilih untuk tidak sunatkan anak perempuan, itu pilihan masing-masing. Sebab dia tak wajib. Dia tak wajib. Melainkan anak lelaki lah, anak lelaki wajib. Anak lelaki wajib sunat. Cuma anak perempuan tu, kalau kita nak khatankan, khatan ke tidak, itu terpulanglah. Kalau kita rasa kita nak khatankan anak itu,
khatankanlah. Yang penting ialah kalau kita rujuk kepada pandangan Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqh semasanya, beliau menerangkan yang penting kita kena tahu caranya itu ialah cara yang selamat. Selamat untuk anak, untuk diri anak itu, dia tak memudaratkan bayi tersebut. Maknanya skills, kemahiran itu dia mesti ada. Dia tak boleh kita buat sendirilah. Tiba-tiba saya nak sunatkan anak saya sendiri. Sunatlah kau. Tiba-tiba macam gitu kan keadaannya. Kalau gitu tak boleh. Jadi yang penting kalau betul kita berpegang kepada pandangan yang mengatakan nak sunatkan juga anak perempuan itu, mesti kita faham caranya dan ia tak memudaratkan. Dan biasanya kita pergi klinik lah. Klinik wanita-wanita kan, klinik doktor-doktor yang melaksanakan sunat untuk anak perempuan. Okay, so saya harap itu tak jadi isu lah kat sini. Yang penting juga di sini menunjukkan kepada kita pada zaman Nabi ada wanita yang berkhatan dan ada mak mudimnya dekat situ. Okay? Baik, manakala Salma Maula Safiyah pula dikatakan mempunyai kerjaya atau kemahiran dalam bidang perbidanan, sehingga menurut Al-Imam Ibn Al-Athir, beliaulah yang menyambut anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim dan juga anak Sayyidatina Fatimah. Kata Ibn Al-Athir, innaha aidan maula lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Qabilah bani Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Qabilah Ibrahim ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikatakan bertugas sebagai orang suruhan baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyambut anak Sayyidatina Fatimah, juga pernah menjadi bidan menyambut Sayyidina Ibrahim anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nurse, ada mak bidan, ada doktor, ada wanita yang menguruskan tentang khatan, okay? Dan juga ada wanita yang membantu pekerjaan suami, yang ke-12 di situ. Begitu juga wanita yang kerjanya ialah membantu pekerjaan suami. Ini maksudnya kalau suami kita ada bisnes, kita bantu pekerjaan suami kita. Kalau dalam konteks ini kita dapati Asma binti Abu Bakar, dia banyak membantu kerja-kerja suaminya, itu Az-Zubair ibn Al-Awwam. Menurut Asma, di awal usia perkahwinan, mereka tidak mempunyai apa-apa melainkan seekor kuda dan unta. Asma diriwayatkan banyak membantu Zubair, termasuklah dalam kerja menguruskan kuda dan unta mereka. Asma juga membantu Zubair dalam menguruskan ladang kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pernah terserempak dengan Asma yang sedang menjunjung biji kurma di atas kepala beliau. Okay, dalam hadis sahih Muslim. Nak katanya di situ Asma ialah seorang wanita yang berkerjaya kerana apa, dia membantu penghasilan suaminya. Suaminya menjaga kuda, unta dan juga ada ladang kurma. Asma turut membantu dalam pekerjaan suami tersebut. Baik, di sini poin kita yang ketujuh, yang terakhir pun begitu, wanita yang berkarier haruslah mematuhi dan menepati syarat serta garis panduan yang ditetapkan oleh Islam. Batasan syariat haruslah sentiasa dijaga bagi mengelakkan sebarang fasad, iaitu kerosakan serta fitnah yang boleh menimpa umat ini. Daripada perbincangan kita daripada poin kita yang ke berapa tadi? Yang ketujuh ini poin yang ketujuh ke belakang tu. 13, tukar typo kat sini. 12, 13 Baik, daripada poin kita yang ketujuh hingga 13 di sini menunjukkan kepada kita bahawa wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memiliki kerjaya masing-masing. Dan mereka ialah wanita-wanita yang berjuang juga untuk membantu ekonomi suami mereka. Ada contohnya Asma tadi kan, dan juga Raitah. Raitah ke Rufaidah? Rufaidah pun sama kan tadi? Raitah, ada Rufaidah tak tadi? Tak ada Rufaidah. Oh ada, Rufaidah jururawat. Raitah, betul, Raitah. Raitah siapa tu dengan Asma,
Mereka ni wanita yang membantu pekerjaan suami mereka dengan kemahiran-kemahiran yang mereka miliki. Jadi kalau konteks kita hari ini, saya nasihatkan begini. Apa pun pekerjaan yang seorang wanita itu ingin lakukan adalah harus hukum asalnya. Maknanya boleh, nak kerja dekat mana, semua boleh. Cuma kita kena pastikan dia mesti pekerjaan yang halal. Okey? Sumbernya halal, tempatnya selamat. Bukan tempat naik kelab apa kan, itu maksud saya lah. Maknanya itu tempat yang haram kan, tak boleh pergi. Jadi wanita tak boleh bekerja di situ. Kita senang kita faham begitu sedemikian. Maknanya kita boleh bekerja tetapi dengan syarat pekerjaannya mestilah pekerjaan yang halal dan juga pekerjaan yang tempatnya selamat, pekerjaan yang terjaga maruah dan adabnya. Jadi kalau dia hilang 3 syarat itu, kita kata pekerjaan tersebut tidak sesuai untuk seorang wanita muslimah. Mungkin dia sesuai untuk wanita non-muslim tapi ia tak sesuai untuk wanita yang kita kata mukminah dan muslimah. Dan yang keempat, saya juga nak tekankan, jika anda keluar bekerja, anda jaga aurat masing-masing. Ini penting. Okey, jaga aurat maksudnya pastikan pekerjaan itu pekerjaan yang boleh menutup aurat sehingga tak perlu untuk kita mengorbankan. Saya faham ada dulu pekerjaan-pekerjaan yang terpaksa membuka auratnya. Contoh pekerjaan seperti police officer kan, tak boleh bertudung, soldier, askar. Jururawat sekarang dah boleh, cuma tu terpulang lah. Ada sekarang dah boleh pun masih lagi tak nak pakai. Kita naik turun untuk kan pejabat mufti kita fikir macam mana nak berikan jururawat tu pakai tudung, tapi kadang-kadang agak kata terkilan jugalah. Ada jururawat muslimah yang kata saya tak nak pakai tudung. Okey, tak apalah, itu pilihan masing-masing. Kita dah mudahkan tapi masih lagi tak nak, itu pilihan masing-masing. Apapun ada pekerjaan-pekerjaan di Singapura yang wanitanya diperlukan, contoh pegawai polis, askar, yang tak dibenarkan lagi memakai tudung. Jadi itu kita kata ada isu-isu kenegaraan yang perlu dititik beratkan. Cuma bagi saya, boleh tak kalau wanita jadi police officer? Boleh saja. Boleh saja sebab dia menjaga perempuan kan dalam office kan. Jadi tak bolehlah kita permintaan kalau kuliah Ustazah Sakinah boleh permintaannya. Saya je yang boleh minta macam tu. Saya tak nak mengajar orang lelaki, saya nak mengajar orang perempuan saja. Okeylah. Maknanya saya ada pilihan tapi ada orang dia tidak ada pilihan. Kita tak bolehlah dalam keadaan yang begitu kita pun kata tak nak, saya nak kerja yang mana office saya semua dalamnya perempuan. Lelaki duduk tingkat 2, tak boleh pula cakap macam itu kan. Jadi lain pula keadaannya. So bila situasinya sedemikian, apa yang berlaku, kita sekarang ini kena jaga ikhtilat tersebut. Jaga hubungan tersebut. Jangan sampai kita kata dibawa kepada yang tidak-tidak. Faham maksud saya? Kalau kerja sahaja. Jangan sampai bawa lah WhatsApp bukan-bukan ke apa kan. Dah jadi macam apa? Office wife pula, husband, apalah, tak tahulah, macam-macam lah. Office husband lah apa kan, tak payah. Jadi kerja. Kalau kita isteri kepada suami saja. Jangan tiba-tiba pula kita nak jadi isteri kepada kawan kerja kita kat tempat kerja. Jadi hal-hal yang begini sebenarnya mengapa saya faham ada ulama yang kata wanita tak boleh bekerja. Kerana nak menjaga situasi itu tadi. Sebab wanita ni kalau dia dah keluar rumah, banyak sangat isunya. Kan isu aurat, isu pergaulan, isu kita kata nanti meeting pula kena duduk sama-sama. Tu keadaan-keadaan yang kadang-kadang dia timbul isu. Itulah, tapi kalau kita nak kerja juga mengikut kepada kemahiran masing-masing tu tadi kan, mesti dijaga dengan sebaik-baiknya adab kita, akhlak kita, aurat kita, ikhtilat itu tadi agar ia tak melampaui batas. Sebab kalau dia dah melampaui batas, nanti dia akan jadi isu-isu lain yang mungkin kita kata menyesalkan diri sendiri. Akhirnya kita kata kenapalah aku keluar kerja, kenapalah gini. Kita tak nak itu berlaku. Jadi Islam sebenarnya memberikan ruang, tetapi Islam juga memberikan batasan kepada wanita yang nak keluar bekerja. Maka kita ambil peluang itu, kita gunakan ruang tersebut, namun kita juga mesti menjaga batas yang telah ditetapkan. Okey muslimat, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih semua. Tadi kita ada permintaan daripada teman kita kan di sini, siapa namanya?
Nurul Izzah. Nurul Izzah ke Liza? Nurul Izzah. I-Z-Z-A. Eza. Okey, Nurul Izzah. Jadi dia hari ini hari lahirnya, beliau minta supaya mandi. Adik ipar hari ini, awak mandi. Okeylah. Jadi untuk Nurul Izzah dan adik iparnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usia, Allah jadikan wanita yang salihah, Allah berikan dengan ketenangan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, Allah merahmati. Okay, apa yang anda lakukanlah, mudah-mudahan yang penting gunakan usia tu dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan akhirat kita, kan? Baik, jadi untuk semua juga moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kan? Allah berikan kepada kita dengan usia yang berkat, untuk semualah. Dengan ala hazihi niyat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, muslimat, itu saja. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya lupa nak buat pengumuman. Kuliah saya seharusnya selesai kan hari ini, kan? Kita panggil ini season 1. Okey, kita akan sambung season 2. Season 2 tetap berlangsung pada bulan Ogos nanti, maknanya bulan hadapan. Cuma jadual saya untuk bulan Ogos kita awalkan kerana masjid ada event di sinilah, jadi kita tak boleh buat kuliah. Maka pada season 2 nanti kita akan mulakan kuliah kita pada 1 Ogos insya-Allah. Okay, so take note. Nanti insya-Allah juga markah masjid akan war-warkan di Instagram mereka. Jadi, kecoh 1 Ogos kenapa 1 Ogos tak ada datang Jadi 1 Ogos sebelum National Day lah, takkan ambil National Day kan. Nanti National Day pula nak nyanyi lagu Singapura. Tiba-tiba majulah Singapura kan dalam kuliah saya. Jadi kita ambil 1 Ogos untuk kita buka season 2 kita. InsyaAllah kita jumpa pada bulan hadapan pada 1 Ogos. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita semua dan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita sertai 1 Ogos nanti, dan beritahu kepada teman-teman yang lain bahawa jadual kita untuk Ogos ialah pada 1 Ogos. Okey, baik, itu sahaja. Terima kasih semua di atas perhatiannya.